بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار من بين عباده أناسا اصطفاهم واجتباهم فجعلهم يهتدون بهديه ويدعون بدعوته وينتهون بنهيه، رضي الله عنهم ونفعنا بهم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan para hamba-hambanya dan memilih di kalangan hamba-hambanya orang-orang yang dikhususkan untuk menjalani jalan-jalan hidayah dan petunjuk daripadanya. فالله يخلق من بين عباده ويختار أناسا ويصطفيهم لهذه المهمة العظيمة. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih daripada kalangan hamba-hambanya untuk sesebuah misi yang sangat penting. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Itulah kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, diberikan kepada siapa sahaja yang Dia kehendaki. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memilih daripada para malaikat dan juga daripada kalangan manusia orang-orang yang tertentu. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebesar-besar kesyukuran. ونشكره جل وعلا على آلائه ونعمه. Dan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala kurniaan dan juga nikmatnya. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافع العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan selawat dan juga salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan kedudukannya dan keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibukakan segala pintu kebaikan dan kemudahan dan ditutup segala pintu kejahatan dan kesusahan. ألا وإن من أعظم النعم ومن أجلها ومن أكبرها جلوسنا في هذا المسجد المبارك لنتذاكر ولنتذكر أحدا من رجالات أئمة الدين وعلماء الدين ومن الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لدعوته واجتباهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا إنه سيدنا ومولانا الحبيب الإمام عبد الله بن علي بن محمد الحداد باعلوي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به. Dan antara nikmat-nikmat Allah yang besar dan agung bagi kita yang berada di dalam majlis ini adalah kita dapat memperingati perjalanan hidup seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalankan dan menyuruhkan yang ma'ruf yang baik dan juga yang menegah daripada kemungkaran. Beliau yakni Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. ونحن حينما نتذكر هؤلاء الرجال وحينما نتذكر هؤلاء الأعلام وحينما نقرأ تراجم هؤلاء الأعلام بل ربما حين نمتدحهم وحين نثني عليهم في حقيقة الأمر هم لا يحتاجون لمدحنا ولا يحتاجون لثنائنا ولا يحتاجون لإطرائنا، لأنهم في الأصل كما سمعنا من سيد الحبيب علي الحامد هم أناس متواضعون، ولكن في حقيقة الأمر حينما نسمع آثارهم وحينما نسمع سيرهم فنحن في أمس الحاجة لهذه السيرة ولهذه السريرة ولهذه السيرة ولهذه الآثار العظيمة لكي نطبقها في حياتنا اليوم. Kita apabila memperbahaskan tentang sejarah orang-orang yang agung seperti Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, pada hakikatnya beliau itu tidak memerlukan kepada sebutan kita ataupun kepada pujian kita seperti mana yang disebut oleh Al-Habib Ali Al-Hamid sebentar tadi. Mereka ni adalah orang-orang yang bersifat dengan penuh rendah diri dan juga penuh tawadhu.
Akan tetapi kita yang menyebut dan memperingati sejarah hidup mereka ini adalah semata-mata untuk kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada kehidupan mereka yang perjalanan kehidupan mereka yang sangat agung. ما أكثر المشكلات التي نعاني منها اليوم في حياتنا المعاصرة، ما أكثر المصاعب التي نعانيها اليوم في حياتنا الأسرية، ما أكثر المشكلات اليوم التي نعانيها مع أولادنا في حياتهم التربوية. كيف نصحح هذا الواقع؟ كيف نصحح هذه التربية؟ كيف نصحح هذه القيم؟ لا نستطيع أن نصححها إلا بالرجوع إلى سير هؤلاء الأعلام الكبار. Kita yang hidup pada zaman ini dan ketika ini menghadapi pelbagai cabaran di dalam kehidupan seharian, sehingga di dalam urusan pendidikan anak-anak pun kita menghadapi cabaran besar. Maka kita perlulah bertanya bagaimana kita menghadapi cabaran-cabaran ini dan menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku pada setiap hari. Antara salah satu solusinya adalah melihat dan juga mengambil iktibar daripada perjalanan hidup orang-orang yang besar seperti Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini. فلا نتخذ هذه السيرة لمجرد القراءة العابرة، ولا نتخذ هذه الجلسات لمجرد الجلسات العابرة، بل يجب علينا أن نتخذها زادا في حياتنا وزادا في غدنا وزادا في حاضرنا وزادا في مستقبلنا لكي نصحح واقعنا المعاصر اليوم. Kita apabila membaca manaqib orang-orang yang soleh seperti ini, bukan hanya sekadar bacaan yang kita memperingatinya saban tahun, akan tetapi ia seharusnya menjadi satu plan untuk kita memperbaiki keadaan kita sekarang ini, menjadi satu contoh tauladan untuk kita dapat mengharungi cubaan dan pancaroba hidup pada hari ini, pada keesokan hari, di dalam urusan harian kita, di dalam urusan pendidikan anak-anak kita. ولد سيدنا الإمام عبد الله بن علي بن محمد الحداد في شهر ظفر الخير عام 1044 للهجرة. Al-Habib Abdullah Al-Haddad lahir pada bulan Safar pada tahun 1440 Hijrah. وفي هذا العام الذي ولد فيه سيدنا الإمام عبد الله بن علي الحداد هي سنة وفاة سيدنا الإمام الحسين بن الشيخ أبو بكر بن سالم. Dan pada tahun yang mana Al-Habib Abdullah Haddad ini dilahirkan 1440, itu adalah tahun yang sama Sayyidina Al-Habib Husain bin الشيخ أبو بكر بن سالم Syekh Abu Bakar bin Salim meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. حتى يصح أننا نقول ولد إمام ومات إمام كما حصل عندما ولد الإمام الشافعي في السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة فقالوا ولد إمام ومات إمام. Dan sehinggalah menjadi kata-kata orang-orang telah meninggal seseorang, telah lahir seseorang pada tahun telah lahir seorang imam pada tahun meninggalnya seorang imam. Ini sama seperti ungkapan orang ketika lahirnya Sayyidina Al-Imam Al-Syafi'i pada tahun yang sama Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah meninggal. Maka mereka, masyarakat semua berkata, subhanallah, pada tahun Al-Imam Abu Hanifah meninggal, pada tahun itulah Al-Imam Al-Syafi'i dilahirkan. الإمام سيدنا الإمام علي بن محمد الحبشي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يصف الإمام الحداد بثلاثة صفات مهمة، يقول بالفتح والإرشاد والإمداد ثبتت قواعد شيخنا الحدادي. الحبيب علي بن محمد الحبشي telah menceritakan ataupun menyifatkan Al-Habib Abdullah Al-Haddad dengan 3 kriteria, yaitu beliau ini adalah seseorang yang istimewa dengan futuhnya dan juga dengan sikap bimbingannya bagi masyarakat dan juga memberikan madad kerohanian kepada orang-orang yang mengikuti jalannya. Dan begitulah dia telah tetap kaedah ataupun asas-asas perjalanan kehidupan Syekhna Al-Imam Abdullah Al-Haddad. وأنت حينما تستعرض هذه الثلاث الصفات في كل حياة الإمام الحداد رحمه الله
ستجد أنها محققة في كل صفات وفي كل خصلة من خصال حياته اليومية. Kalau anda membaca sejarah hidup Habib Abdullah Haddad dengan sifat-sifat yang telah diberikan ataupun yang telah dinyatakan oleh Imam Ali Al-Habsyi tadi, kamu akan lihat pada segenap ataupun pada setiap perjalanan kehidupan Al-Imam Al-Haddad itu terdapat makna-makna ataupun penonjolan daripada sifat-sifat yang disebut oleh Al-Imam Ali Al-Habsyi tadi. فقد فتح الله عليه سبحانه وتعالى في العلوم النافعة، وحفظ القرآن من صغره، وحفظ الإرشاد ابن المقري من صغره، وفتح الله سبحانه وتعالى عليه في العلوم حتى إنه ليقول إني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره، ومهما شكرت الله عز وجل لا أستطيع أن أوفي شكره سبحانه وتعالى أن أنعم علي بنعمتين. أنعم علي بنعمتين، أن وهبني علما لا أحتاج فيه إلى علم عالم، ووهبني عقلا لا أحتاج فيه إلى عقل عاقل. Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini pada tentang sifat futuh yang disebut oleh Imam Al-Habsyi tadi, Al-Habib Abdullah Haddad daripada kecilnya itu dibukakan pintu kefahaman baginya tentang ilmu-ilmu keagamaan. Al-Habib Abdullah Haddad menghafal Quran daripada sejak kecil. Al-Habib Abdullah Haddad menghafal kitab Al-Muqri, Al-Irsyad daripada yang dikarang oleh Al-Imam Al-Muqri daripada kecil, dan segenap macam ilmu-ilmu yang telah dibukakan pintu kefahamannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, sehingga Al-Imam Abdullah Haddad telah membuatkan satu statement kenyataan, aku diberikan keistimewaan oleh Allah, dua keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang pertama, aku diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana aku tidak memerlukan kepada ilmu seorang alim yang lain, dan aku diberikan akal pemikiran yang mana aku tidak memerlukan kepada akal pemikiran orang yang berakal yang lain. ولهذا تجد كتب الإمام الحداد في سلسلته المعروفة قد ترجمت إلى لغات مختلفة، فكتب الإمام الحداد ترجمت إلى اللغة الإنجليزية، وترجمت إلى اللغة الفرنسية، وترجمت إلى اللغة السواحلية، كل ذلك بفضل الله عز وجل وبفضل إخلاص الإمام الحداد سبحانه لله عز وجل، إخلاصه وصدقه في تعليمه للعلم وفي انتهاج نهي العلماء الصالحين الصادقين. Dan sebab itu, jika kita melihat kepada karangan-karangan Al-Imam Abdul Haddad, seumpama siri yang masyhur, karangan-karangan Al-Imam Abdul Haddad, siri ini telah pun diterjemahkan kepada banyak bahasa, pada bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Asia, bahasa Afrika, segala macam bahasa. Ini menunjukkan kepada ikhlasnya Al-Imam Abdullah Haddad di dalam menyampaikan ilmu kepada umat Islam, dan yang kedua, kejujurannya di dalam mengikuti perjalanan para salafnya di dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. بالفتح والإرشاد، الإرشاد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعا إلى الله سبحانه وتعالى بحاله ومقاله وقاله حتى أنه لقب بقطب الدعوة والإرشاد. Al-Habib Abdullah Haddad ini tentang sifat yang kedua, ciri yang kedua, al-irsyad, iaitu bimbingan yang dinyatakan oleh Imam Al-Habsyi. Al-Habib Abdullah Haddad ini dia seorang pembimbing masyarakat, pembimbing manusia. Dia bukan hanya membimbing manusia ataupun berdakwah kepada manusia dengan perkataannya, tetapi beliau juga membimbing masyarakat dengan halnya, dengan kepribadiannya, sehingga beliau itu digelarkan oleh orang-orang setelah ketiadaan beliau ini digelarkan oleh para alim ulama sebagai qutbud da'wah wal irsyad. Ya, ini qutub ni maknanya tarikan ataupun sentral, sesuatu yang sentral yang menjalankan tugas dakwah dan juga irsyad, yakni bimbingan kepada umat Islam. بالفتح والإرشاد والإمداد. الصفة الثانية من صفات الإمام الحداد في تثبيت قواعده الإمداد،
فهو يمد ويستمد، فهو دائما من جاءه يعطيه من الخير، يعطيه من البركة، يعطيه من الدعوات، يعطيه من أحوال الصالحين، يعطيه من الأشياء الروحانية العظيمة التي تطهر القلوب. ولهذا جمع الإمام الحداد بين العلم والعمل والتزكية والأخلاق. Al-Imam Abdullah Haddad juga bagi ciri yang ketiga, iaitu Al-Imdad. Al-Imdad itu maknanya memberi madad, memberikan madad kerohanian kepada orang yang bertemu kepadanya. Al-Imam Abdullah Haddad, kalau kita mengkaji sejarah hidupnya, setiap orang yang bertemu dengannya akan mendapatkan madad kerohanian daripada beliau, daripada perkataannya, daripada perbuatannya, daripada akhlaknya. Maka tidaklah seseorang bertemu dengan beliau kecuali mendapatkan madad kerohanian daripada beliau, dan itulah perjalanan yang beliau jalankan. بهذه الصفات الثلاثة استحق الإمام الحداد صفة المجدد لطريقة مسجد حضرموت ولطريقة السادة البعلوي في حضرموت، استحق أن يوصف بوصف المجدد لهذه الطريقة. Dengan tiga-tiga sifat ataupun tiga-tiga asas yang kita kongsikan sebentar tadi, maka para Sada Al-Ba'alawi mereka bersepakat bahawa beliaulah Al-Habib Abdullah Haddad salah satu mujaddid di dalam madrasah ataupun tariqah Sada Al-Ba'alawi di Hadramaut. فمؤسس هذه الطريقة سيدنا الإمام المهاجر أبو أحمد بن عيسى، ومثبت هذه الطريقة ومرسخها سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ومجدد هذه الطريقة سيدنا الإمام عبد الله بن علي بن محمد الحداد. Pengasas bagi Madrasah Hadramaut, perjalanan Madrasah Hadramaut ataupun tariqah Sada Al-Ba'alawi adalah Al-Imam Ahmad bin Isa yang digelar sebagai Al-Muhajir ilallah. Dan orang yang menetapkan ataupun memperkuatkan usus-usus tarikat, asas-asas tarikat ini ataupun madrasah ini adalah Sayyidina Al-Ustaz Al-Azam Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqih Al-Muqaddam. Dan orang yang digelar sebagai mujaddid bagi perjalanan tariqah ini adalah Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. لهذا يقول سيد الإمام علي بن محمد الحبشي في قصيدته نفسها: فكل من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقادي. Kerana itu Al-Habib Ali Al-Habashi mengatakan setiap orang yang datang dari selepas Imam Abdullah Haddad yang mengikuti perjalanan Sada Al-Ba'alawi pada hakikatnya adalah mengambil faedah daripada cahaya beliau yang menyala. سيدنا الإمام الحداد له أكثر من 300 سنة من توفي، ولا زال ذكره قائم إلى حد اللحظة. لماذا؟ Al-Habib Abdullah Haddad, kalau kita perhatikan, beliau sudah meninggal dunia 300 tahun yang dulu, tetapi sebutan mengenainya dan juga amalannya dan juga segala yang berkaitan dengannya tersebar sampai sekarang ini. Pernahkah kita tertanya kenapa boleh jadi seperti itu? كل من أخلص لله عز وجل وكل من قدم خدمات عظيمة جليلة لهذا الدين سيبقى ذكره خالدا إلى يوم القيامة. Setiap orang, kata Habib Abdullah sini, setiap orang yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala di dalam usahanya, di dalam dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah sebutan mengenainya itu akan kekal ya sampai bila-bila. إذا كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ما معنى واجعل لي لسان صدق في الآخرين؟ أي يا رب إذا متت يا رب اجعل الناس يذكروني بخير بعد الوفاة. Jika Sayyidina seorang Nabi Allah, Sayyidina Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dirakamkan di dalam kitab suci Al-Quran, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah bagi aku sebutan yang baik pada penghujungnya, pada generasi seterusnya. Apakah maksud lisan sidqin di sini? yakni lidah yang jujur, iaitu jadikanlah orang menyebut-nyebut tentang aku dengan kebaikan walaupun setelah kewafatan. قد يسأل أحدكم سؤالا: وكيف أخدم أنا هذا الدين؟ ماذا أعمل لهذا الدين؟ لو أنك ربيت نفسك وزوجك وأولادك التربية الإسلامية الصحيحة الحقة،
فقد خدمت الدين خدمة عظيمة، وقدمت خدمة لهذا الدين خدمة حقيقية، لأنك ربيت أبنائك وأولادك تربية إسلامية صحيحة. وما أحوجنا في هذا الزمن لهذه التربية الأخلاقية التي كادت أن تفقد في كثير من البيوت. Apa yang boleh menyebabkan orang menyebut-nyebut perkara yang baik mengenai kita, ya, walaupun setelah kita meninggal dunia? Kata Habib, kalau setiap orang daripada kita menjaga dirinya dan mendidik isterinya ataupun pasangannya dan anak-anaknya dengan tarbiyah Islamiah yang betul, yang baik, maka percayalah sebenarnya kita telah pun menjalankan satu khidmat besar bagi agama Islam ini dengan menjaga sosok-sosok kepribadian Muslim di dalam umat ini. هلا سألت أولادك أيها الأب في يوم من الأيام من هم أصحابك؟ من هم أصدقائك؟ هلا سألت أيها الأب أولادك أو بنتك في يوم من الأيام ما الذي يوجد في جوالك؟ ما هو موجود في جوالك؟ هلا سألت أولادك أيها الأب أو أيتها الأم في يوم من الأيام هل تصلي جماعة أو لا تصلي جماعة؟ هناك أسئلة مهمة وملحة يجب على كل أب وعلى كل أم أن يتابع الأولاد في هذه الأسئلة، وخاصة في هذا الزمن، في زمن الفتن وفي زمن الشهوات وفي زمن الانفتاح الخطير. Sepatutnya kita sebagai orang tua, baik ayah ataupun ibu, dalam banyak-banyak hal kita tanyakan kepada anak-anak kita, kita perlulah memilih soalan-soalan yang penting untuk kita tanyakan kepada anak-anak kita. Antara soalan-soalan yang penting kita tanyakan kepada anak-anak kita, siapa kawan-kawan kau? Apa yang kau baca? Apa yang ada dalam handphone kau yang kau tengok ataupun yang kau baca? Adakah engkau sembahyang atau tak sembahyang? Tadi Habib sebut solat jemaah, tapi saya translatekan sebagai kau sembahyang ke tak sembahyang? Ini soalan-soalan yang penting bagi ibu bapa untuk tanya kepada anak-anak dalam sekalian macam-macam soalan yang kita nak tanyakan kepada anak-anak kita, khususnya kita dalam zaman ini, zaman yang penuh dengan cobaan dan juga cabaran, ya, zaman dikatakan sebagai zaman fitnah, zaman yang penuh dengan syahwat dan sebagainya. Ini adalah salah satu khidmah kita bagi agama ini. ربما يعتقد كثير من الآباء أنهم إذا وفروا لأولادهم المسكن الطيب والمشرب الطيب والمركب الطيب فقد ربوهم تربية صحيحة، وفي الأصل ليست هذه تربية. هناك فرق بين الرعاية والتربية. الرعاية أن توفر لأولادك المسكن الطيب والملبس الطيب والمشرب الطيب، هذه رعاية. لكن التربية هي تربية قيم، هي تربية مبادئ، هي تربية سلوك، هي تربية أخلاق. هذا هو الذي سنسر عليه يوم القيامة. Ada orang salah faham apa maksudnya menjaga anak-anak ataupun mendidik anak-anak. Ada orang berfikiran kalau kita dah sediakan bagi ahli keluarga kita dan anak-anak kita rumah yang bagus, makanan yang bagus, transportasi yang bagus dan sebagainya, kita kira kita sudah mendidik anak-anak kita dengan sesempurnanya. Pada hakikatnya itu bukan dinamakan sebagai tarbiyah, kata Al-Habib Abdullah. Itu dinamakan istilahnya riayah. Riayah itu maknanya menjaga, penjagaan bagi hal ihwal yang diperlukan secara zahir oleh anak-anak kita. Itu tidak menjaminkan bahawa anak-anak kita berada dalam jalan yang benar, tetapi kalau kita mengajar anak-anak kita prinsip-prinsip yang betul, kalau kita ajar anak-anak kita nilai-nilai yang betul, kalau kita ajar anak-anak kita akhlak-akhlak yang betul, perilaku yang betul, itu yang dinamakan sebagai tarbiyah, iaitu pendidikan yang besok nanti kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ولهذا أنت أيها الأب تتعب نفسك في تربيتك لأولادك وتربيتك لبناتك، تجهد نفسك وتتابع نفسك، لكن في لحظة من اللحظات تذهب هذه التربية هباء منثورا. بسبب ماذا؟ بسبب اختيار أولادك لأصدقاء السوء والعياذ بالله. تذهب كل هذه التربية التي قمت بها. Kadang-kadang kita menghadapi satu situasi rasa penat mendidik anak-anak. Saat
Sepanjang tahun kita mendidik anak-anak kita dengan segala macam pendidikan dan sebagainya. Tetapi kalau kita alpa, kalau kita lalai akan tarbiyah sebenar-benarnya bagi anak-anak kita, semua pendidikan yang kita beri, semua didikan yang kita berikan kepada anak-anak kita akan menjadi satu hal yang sia-sia, akan pergi tanpa kembali. Apabila kita tidak perhatikan siapa anak-anak kita berkawan pada kehidupan sehariannya. هذا تابع لابنك في اختيار الأصدقاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ما معنى هذا؟ إذا أردت أن تعرف دين الشخص اسأل من هم أصدقائه، من هم أصحابه. إذا كان أصحابه أصحاب خير فهذا الولد ولد خير، وإن كان الأصدقاء والأصحاب أهل شر وأهل سوء فهذا الولد من أهل السوء وأهل الشر، نسأل الله العافية والسلامة. فكل قرين بالمقارين يقتدي. Al-Habib memberikan berkongsi satu hadis Nabi SAW yang mana sabda Nabi yang bermaksud seseorang ikut jalan hidup dan perangai orang yang dia berkawan. Ini kata siapa? Nabi SAW. Setiap orang daripada kamu, Nabi kata, tengok siapa yang kau berkawan. Ya, kerana kalau kawan kau baik, kau akan jadi orang yang baik. Tetapi kalau kawan kau sebaliknya, maka kau akan mengikuti jejak langkahnya. Al-Habib berikan satu istisyak daripada satu bait syair yang mengatakan seseorang itu dia akan mencontohi orang yang dia selalu bersama. ولهذا أيها الأب يجب عليك أن تخبر ابنك أنك يا ابني إذا أردت أن تختار صديقا أو تصاحبه مصاحبا فيجب عليك أن تختار صديق يتصف بخمس صفات. هذه الخمس الصفات ذكرها الإمام الحداد في كتبه. ما هي هذه الخمس الصفات؟ الصفة الأولى صفة العقل، يجب أن يكون هذا الصديق عاقلا لا أحمد. الصفة الثانية أن يكون هذا الصديق صاحب دين يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه. الصفة الثالثة أن يكون هذا الصديق صاحب خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم يقتدي بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصفة الرابعة ألا يحرص على الدنيا ولا يحب الدنيا أكثر من اللازم. الصفة الخامسة أن يكون هذا الصاحب أو الصديق من صفاته الصدق لا الكذب. Kerana itu, ayah dan ibu tanya kepada anak-anakmu, siapa yang engkau berkawan? Apa ciri-ciri yang kau jadikan atau yang kau letakkan untuk kau berkawan dengan seseorang? Di sini Habib share satu saranan daripada Habib Abdullah Al-Haddad di dalam penulisannya tentang cara memilih kawan. Ada 5 sifat. Kita kena cari kawan yang ada 5 sifat. Ni dengar ya. Yang pertama, carilah kawan yang ada akal. Akalnya waras, lurus. Bukan akal yang seleweng. Kedua, orang yang ada agama. Mesti orang yang ada agama, maknanya dia menurut perintah agama dan menjauhi daripada segala apa yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, orang yang ada akhlak. Orang yang ada akhlak, dia tahu ini akhlak baik, ini akhlak tak baik. Dan Nabi SAW itu pun mempunyai akhlak yang sangat mulia, maka dia mengikut jalan Nabi SAW dalam masalah akhlak. Yang keempat, hendaklah orang ini janganlah orang yang suka sangat dengan keduniaan lebih daripada kebiasaan. Ini faham kan? Bukan terus tinggalkan dunia, suka dunia, cinta dunia lebih daripada kebiasaan yang diperlukan. Ini jangan cari kawan yang macam ni. Yang kelima, orang ni hendaklah orang yang jujur. Jangan cari orang yang penipu, orang yang suka berbohong. Ini tak boleh kawan dengan orang yang berbohong. Cari orang yang jujur. لهذا أيضا يقول الإمام الحداد عليه رحمة الله ونفعنا به. ماذا يقول؟ يقول أن هؤلاء الأصدقاء ينقسمون على 3 أقسام. صديق كالغذاء، وصديق كالدواء، وصديق كالداء. Apa ada kata kawan tu ada 3 jenis, 3 kategori. Ada satu kawan dia macam makanan. Kedua kategori kawan yang macam penyakit. Yang ketiga kawan yang macam ubat.
صديق كالغذاء. ما معنى صديق كالغذاء؟ معنى أنك هذا الصديق تحتاج إليه في كل لحظة من لحظات حياتك، لأنه نعم الصديق. هذا مثل الغذاء، أنت لا يمكن أن تستغني عن الغذاء، لا يمكن أن تجعل بطنك خاوية بدون غذاء، فأنت تحتاج الغذاء في حياتك دائما باستمرار. هذا الصديق الذي هو كالغذاء. وصديق كالدواء، حينما تمرض أنت تحتاج للدواء، هذا الصديق أنت تحتاجه عند الحاجة، فالصديق هذا يكون كالدواء تحتاجه عند الحاجة. وصديق كالداء، ماذا كالداء؟ يعني كالمرض. انتبه من هذا الصديق، هذا الصديق يضلك لأنه يمرضك، والمرض الذي فيه ربما يسري إليك وتصير مريض أخلاقيا مثله. Kawan yang macam makanan, seperti mana kau perlukan kepada makanan setiap hari. Tengoklah berapa kali meals lah. Ini kawan seperti ini kita perlukan dia setiap masa. Sebab dia macam makanan. Seperti mana badan kita perlukan kepada makanan, kita perlukan kawan seperti ini. Ini kawan yang baik lah. Macam seperti mana kita perlukan kepada makanan. Kita kalau makan, badan kita jadi sihat. Ini kawan, ada kawan seperti ini. Ada yang kedua, kawan yang seperti obat. Kawan seperti obat ni kita perlukan dia ketika perlu saja. Ketika kita barangkali mempunyai sebarang permasalahan dan sebagainya, kita perlu merujuk kepada kawan ni. Kita tak dapat berjumpa setiap hari, tapi ketika kita perlukan dia, insya-Allah dia akan ada. Ini kawan yang kedua. Tetapi hati-hati dengan kawan yang ketiga. Kawan yang macam penyakit. Walaupun kita suka dengan kawan ni, kita minat betul dengan kawan ni, nak kawan dengan dia, ni mungkin kawan yang berpenyakit. Orang yang berpenyakit, kita kena hati-hati. Sebab kadang-kadang mula-mula kita tak ada penyakit, kerana dia ada penyakit, penyakit dia berjangkit kepada kita. Ini kita kena hati-hati kawan yang berpenyakit ataupun seperti penyakit, kerana ditakuti dia akan memudaratkan kerohanian kita. أنت عندما تستعرض حياة الإمام الحداد تجد كلها حياة مليئة بالعلم والعمل والخوف والورع والإخلاص لله سبحانه وتعالى، حتى قال عنه الإمام الحداد: قرت به عين النبي محمد فهو له من أحسن الأولاد. Al-Habib Abdullah Haddad adalah seorang susuk kepribadian yang daripada kecilnya itu memerhatikan hal-hal yang berfaedah. Maka Habib Abdullah Haddad memenuhkan kehidupannya dengan ilmu, dengan amal, dengan takut kepada Allah, warak daripada benda-benda yang syubhat, ikhlas kerana Allah Ta'ala dan segala macam nilai-nilai yang baik. Itulah Habib Abdullah Haddad daripada kecil. Sehingga kan Imam Al-Habashi mengeluarkan satu statement, pengakuan tentang Habib Abdullah Haddad, seolah-olah dia inilah satu-satunya cucu Nabi yang paling baik. Ya, anta حينما تستعرض هذه الحياة المليئة بالعمل الصالح تجد أن الإمام الحداد دائما يؤنب نفسه، يعاتب نفسه، يؤدب نفسه. كل هذه الإنجازات العظيمة التي قام بها، كل هذه الأعمال الدعوية التي قام بها، كل هذا التآليف العلمية التي قام بها، كل هذا الإخلاص العظيم الذي اتصف به، ومع ذلك يقول: أنا مذنب، أنا عاصي، نفسي مذنبة، نفسي عاصية. يقول: يا نفس، يا نفس، خاطب نفسه: يا نفس، هذا الذي تأتينه عجب، عقل وعلم ولا عقل وعلم ولا نسك ولا أدب. وصف النفاق كما في النص نسمعه، علم اللسان وجهل القلب والسبب. Habib Abdullah Haddad dengan segala keagungannya, dengan segala macam peninggalan yang beliau tinggalkan, dari segi sejarah hidup, dari segi pentarbiahan yang beliau jalankan terhadap anak-anak muridnya, bagi karangan-karangan beliau sangat agung. Walaupun dengan hal seperti itu, Imam Haddad tak pernah sekelip mata pun lepa ni maknanya alpa daripada selalu menasihati diri dia. Dia selalu kata kepada diri dia: engkau ni berdosa, engkau ni banyak maksiat kepada Allah, engkau ni selalu lawan cakap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Abdullah Haddad bercakap dengan diri sendiri, sehingga beliau tulis dalam beliau nyatakan dalam satu qasidahnya, beliau mengatakan: ya nafsu ma ta'tinahu ajab, hadha alladhi ta'tinahu ajab. Wahai diriku, Abdullah Haddad cakap dengan diri dia dalam diwan dia: wahai diriku, yang kau datangkan ini sangat memeranjatkan. Aqlun wa ilmun wa la nuskun wa la adab. Kau ada akal, kau ada
ada akal, kau ada ilmu, tapi kau tak ada akhlak ni orang. Kau tak ada perjalanan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. وصف النفاق كما في النص نسمعه علم. Itulah sifat orang munafik yang kita dengar dalam Al-Quran. Habib Abdul Haddad cakap dengan dirinya dia munafik. علم اللسان وجهل القلب والسبب. Itu kerana apa? Kerana lisan kau nampak macam kau orang alim, tapi hati kau sebenarnya kotor, hati kau sebenarnya jahil kepada Allah Subhanahu wa taala. في حقيقة الأمر هذه التربية للنفس هي موجهة لنا. هو كأن الإمام الحداد يعيش في زماننا ويوجه هذا الخطاب لكل واحد منا. Sebenarnya kalau kita perhatikan apa yang Habib Abdul Al-Haddad sebut dalam diwan-diwan ini, sesuai untuk kita zaman sekarang ini untuk mengambil perhatian dan mengambil pengajaran. Dia bukan satu sifat yang kita ceritakan dulu Habib Abdul Haddad hidup macam ini, bukan. Adalah sesuatu yang kita renungkan perjalanan hidup dia dan kita ambil pengajaran di dalam perjalanan kita pula untuk memperbaiki diri kita dan mendidik diri kita pada zaman ini. ويقول في بيت آخر: ألا يا نفس ويحك كم تواني وكم طول اغترار بالمحال. ألا يا نفس ويحك كم تواني. Ya, wahai diriku, satu lagi qasidah terhadap wahai diriku, kenapa berlingah-lingah lagi? ألا يا نفس ويحك كم تواني وكم طول اغترار بالمحال. Dan berapa lama lagi yang kau nak harapkan kepada angan-angan yang mustahil? Maksudnya apa? Diri kita ni selalu harapkan benda-benda yang besar-besar. Nak jadi wali besar, ni saya pergi komentar nak jadi apa besar dan sebagainya, tapi itu semua jalan mustahil kalau kita tak ikut jalan yang sebenarnya. ويقول في بيت آخر: يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصها الجاه والمال. Wahai, dalam qasidah ini yang masyhur, dia mengatakan, wahai diriku ya waihan nafsil ghawiyah. Habib Abdul Haddad menggelarkan diri dan nafsunya sebagai nafsu yang sesat, al-ghawiyah an sabil sawiyah, yang sesat daripada mengikuti jalan yang benar, orang-orang yang benar. Adhat turubi alayya, yang mana diri kau ni, dia cakap diri dia, yang kau ni selalu mengajak aku kepada yang zahirnya nampak baik, yang sebenarnya maksud kau apa? Kau maksud sebenarnya kau nakkan harta dan kau nakkan kedudukan di sisi manusia. الإمام الحداد عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعمل بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. Al-Habib Abdul Haddad sebenarnya merenungkan dan mengikuti jalan yang disabdakan oleh Nabi SAW apabila Rasulullah SAW menyifatkan siapa orang yang bijak dan orang yang tak bijak. Orang yang bijak, kata Nabi SAW, mandana nafsuhu, orang yang selalu muhasabah diri dia, selalu tak pernah alpa daripada mengikuti pergerakan dirinya sama ada betul atau salah. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang bijak selalu dia kalau buat, dia fikir bukan hanya apa dia dapat di dunia, tapi apa dia nanti dapat di hari akhirat. Wal ajiz, sedangkan orang yang lemah, orang yang paling lemah dan tak tahu nak buat apa dalam dunia ni, man atba'a nafsahu hawaha, iaitu orang yang selalu ikut hawa nafsu dia. Apa hawa nafsu dia cakap, okeylah, buat ini semua okeylah, dah buat tak apa, wa tamanna 'ala Allahil amani, tapi lepas tu berharap pula Tuhan kasihkan dia pangkat-pangkat yang besar walaupun dia dah buat dosa. جزاكم الله على حضوركم، جزاكم الله كل خير على حضوركم، وجزا الله خيرا كل من ساعد وكل من قام بهذه الحولية المباركة من حبايبنا وشيابنا ودعاتنا وأهل الخدمة. جزاهم الله كل خير، وجزاكم الله على صبركم وعلى حسن إصغائكم وعلى حسن إنصاتكم، فجزاكم الله كل خير. Dan Al-Habib Abdullah bin Syihab menutupkan kata-katanya dengan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan bagi semua yang ada di sini, bagi para penganjur, orang yang bersusah payah mengaturkan majlis-majlis sepanjang keberadaan beliau di sini. Dan Habib juga tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada antum semua yang hadir kerana sudi dengar dengan khusyuk, dengar apa yang beliau sampaikan. Beliau sangat berterima kasih
atas kehadiran antum, dan beliau berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hal-hal yang baik kepada kita semua. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبحق الأولياء والصالحين وبحق سيد الإمام الحداد اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا، ويا أرحم الراحمين لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا أرحم الراحمين. اجعلنا مفاتيح للخير وغاليق للشر يا أكرم الأكرمين. اللهم أعد علينا هذه الحورية وأعد علينا هذه الذكرى العطرة، ذكرى الإمام الحداد في خيرات وبركات ومسرات، وقد حققت النصر المؤزر لأمة الإسلام في شرق الأرض وغربها يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لتربيتنا لأنفسنا، ووفقنا لتربيتنا لأولادنا وبناتنا، ووفقنا لتربيتنا لبناتنا، واللهم احفظ أولادنا وبناتنا ولا تضرهم، ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا قاضي الحاجات ادوي حاجاتنا كلها يا أرحم الراحمين، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وحسن منقلبنا، وعن ذلك فلا تطردنا، ولكل خير وفقنا وتولنا بالحسنى، واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا وآجالنا بعد عمر طويل في خير ولطف وعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل من له حاجة يا رب اللهم اقضيها، اللهم اقضي حاجته يا رب يا الله. كل من عنده مريض ربنا يشفي المريض يا رب يا الله. يا شافي يا معافي يا الله، اشفي مرضانا وعافي مبتلانا، ارحم موتانا واحيانا، واقبلنا على ما فينا، وانصرنا على جميع من يعادينا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. نسالك يا الله دوام العافيه، نسالك يا الله تمام العافيه، نسالك يا الله كمال العافيه، نسالك يا الله الشكر على العافيه، نسالك يا الله صرف العافيه في طاعتك ورضاك برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعذر عليه تعالى.